Okey geng, so kalau korang nak sebuah pickup truck yang muka Amerika tapi harga Asia, memperkenalkan Mitsubishi Triton yang ke-6. Wow! Okey geng, so macam mana korang boleh nampak ni? Okey, dia punya dashboard dia memang nampak canggih. Sebab aku dah tak rasa dah design dashboard ni macam design dashboard pickup lama. So aku tengok sekali pandang dah macam spaceship bai. Dengan infotainment dia yang canggih, button dia pun tersusun rapi kan. So yang aku dapat tahu infotainment dia, dia punya spek dia 9 inci dan dia support Apple CarPlay dengan Android Go. Okey, lepas dengan tengok ni tombol dia. Tombol duduk dia pun dah tak pakai dah. Gearbox yang ketuk-ketak tak pakai dah. Semua tombol 4x4 ni ada 1, 2, 3, 4 mode kan. Boleh tukar-tukar pusing-pusing je. Canggih. Seat dia memang lawa guys. Dia punya ni warna orange, dia punya tepi-tepi warna orange, dia punya stitching pun, jahitan benang dia pun semua warna orange. Cantik. Orange. Bukan orange. Betul abang sebut, orange. Orange. Dia punya kedudukan aircon pula guys, kat atas guys. Biasa kita kat bawah kan. Okey, kat atas ni bila on aircon, barulah badan aku ni sejuk. Kalau kat bawah aku yang sejuk. Nanti saya terkencing je rasa. Dekat sini pula ada 3 charging port. Satu 12 volt power outlet. Okey. Ada USB Type C, ada USB Type A. So, korang boleh charge gadget-gadget korang dekat sini. Senang kan? Okey, kedudukan side step dia memang ngam-ngam sesuai je. Kau tengok dia punya side step dia tak terlebar sangat, tak keluar sangat dengan tak ke dalam sangat. So aku nak pijak pun mudah nak turun. Turun senang. Nak naik pun senang. Mak, pandai yang Mitsubishi. Okey, so salah satu benda pelik yang aku tengok kat sini kan, dia punya tempat isi minyak dia kan agak besar. Okey, kau tak pintu pun besar. Aku ingat adalah jajan apa kat dalam kan. Bila buka kan, lah hai, ada satu tempat tangki diesel dia. Aku ingat bolehlah kita nak charge EV ke apa. Okey, pesan kat anak bini korang, mak ayah korang, adik-adik korang, tak kira siapa pun, buka, pesan kat dorang, buka ni slow-slow. Sebab apa? Tu, dia punya pintu ni turun, dia turun kat laju sikit. Tu. Walaupun ada damper 2, tapi bagi aku kan, turun agak laju. So kena tahan. Kalau tak, adalah benda rosak. Okay. So dia punya bahagian tayar ni pula, wheelbase dia, aku suka dia punya arch dia. Memang nampak kemas lah. Satu lagi spek tayar dia, jap, aku lupa spek tayar dia. Okey, tayar saiz dia 265 60 18, rim 18. Okey, spek rim pula 18 kali 7.5 jj. So, kalau aku jadi ni kan, tayar 18 aku kekal, tapi tayar pula rim 18 aku kekalkan, tapi tayar dia aku kasi besar sikit. Pakai tayar 80. Bola ganas. Spek enjin dia pula, dia 2.4cc. Okey, nama enjin dia 4N16 turbo diesel. Ini enjin baru daripada Mitsubishi Okey, power output 204 horsepower. Torque dia 470 Nm torque. Transmission 6 speed automatic, manual tak ada. Okey, drivetrain Super Select 4 wheel drive 2 dan active yaw control. Apa lagi nak? Memang pick up ni. Lampu belakang dia memang smart guys. Okey, tu ada bentuk T kat sini. Bola kena dengan nama kereta ni, Triton.